apa patut sambutan kita terhadap kedatangan Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN? Kita tahu bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dia terpaksa layan dia sebagai tetamu, sebagai pengerusi ASEAN, dia tuan rumah, dia kena layan macam biasa. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, apa sambutan yang perlu kita bagi kepada Trump? Demonstrasi. Ini adalah isyarat jelas. Sama ada dia datang dengan misi perniagaan, saya kata itu orang politik selesaikanlah. Dia datang dengan misi untuk membangunkan ekonomi Malaysia, itu orang politik selesaikan. Tapi bagi mereka yang mempunyai suara masyarakat sivil, kita kena register dengan terang bahawa Malaysia tidak menyokong dasar Trump dalam satu pembulian di Israel. Ekonomi itu orang politik selesaikanlah. Apa potensi yang kita boleh dapat daripada hubungan ini, kerana kita pun tahu Amerika adalah rakan dagang kita yang besar. Dan kita tahu Trump seorang yang mungkin boleh bertindak ke atas ekonomi kita dengan sistem tarif. Tak apa dia selesaikan. Tapi bagi orang yang datang daripada masyarakat sivil yang nak menghantar isyarat yang jelas kepada Trump, dia mesti menyelesaikan isu Palestin dengan mereka. Waktu dia datang ni perjanjian 20 perkara mungkin dah selesai. Tapi kita tetap berpegang kepada matlamat Trump mesti terlibat untuk mengisytiharkan Palestin mereka. Two state solution mesti dilaksanakan. Jadi saya kata untuk orang awam akan keluar demo. Untuk kerajaan, mereka mestilah berusaha untuk mendapatkan rundingan yang terbaik kerana kita tak boleh nafikan bahawa Amerika adalah rakan dagang kita yang besar.